Awal pagi semasa saya sedang bertugas di hospital, 2 orang pesakit telah dikejarkan ke Jabatan Kecemasan. Alangkah terkejutnya saya apabila mendapati mereka adalah suami saya dan perempuan simpanannya. Dengan mengekalkan ketenangan, saya memastikan perempuan itu menanggung akibat perbuatannya, manakala suami saya yang tidak berguna itu akhirnya dihalau dari rumah tanpa sebarang harta. Bau antiseptik yang tajam di Dewan Bedah seolah-olah telah meresap ke dalam setiap sel tubuh dan setiap helai rambut saya. Akhirnya, pembedahan membuang tumor yang amat rumit itu selesai. Sebaik sahaja menanggalkan topeng pembedahan yang meninggalkan kesan mendalam di pipi, saya dapat merasakan setiap ruas tulang belakang saya sengel. 12 jam berdiri dengan tumpuan yang sepenuhnya telah meletihkan saya. Saya hanya mahu satu perkara, segera pulang ke rumah kami yang selesa, merebahkan diri di atas katil yang empuk dan tidur lena. Suami saya, Dr. Imran bin Razak, telah ke Pulau Pinang atas urusan kerja dan sepatutnya pulang pada hujung minggu. Tanpa dia, rumah terasa sedikit sunyi, tetapi selepas hari yang begitu meletihkan, kesunyian adalah kemewahan yang saya dambakan. Dengan mengheret tubuh yang lesu, saya menuju ke bilik rehat doktor. Saya baru sahaja hendak menanggalkan pakaian bedah apabila kesunyian dipecahkan oleh deringan interkom yang nyaring. Saya mengangkat gagang telefon dan mendengar suara cemas jururawat bertugas dari Jabatan Kecemasan. Dr. Alia, kami perlukan konsultasi segera. Seorang wanita hamil pengsan. Keadaannya nampak kurang baik. Suaminya ada bersama. Seketika saya berasa jengkel, tetapi tugas sebagai seorang doktor segera memadamkan perasaan itu. Bagi orang dalam profesion saya, tiada sempadan yang jelas antara waktu kerja dan rehat. Saya segera menyarung kot putih, mengikat rambut yang kusut menjadi sanggul dan berjalan ke lift. Pada waktu malam, koridor hospital sunyi dan sejuk. Hanya ketukan kasut tumit tinggi saya yang bergema. Nampaknya malam ini pun tak dapat tidur, fikir saya. Di Jabatan Kecemasan seperti biasa, keadaannya huru-hara. Bau darah dan alkohol yang menusuk hidung, jeritan dan tangisan, bunyi roda pengusung bergeser di atas lantai. Saya sudah terlalu biasa dengan pemandangan ini. Jururawat bertugas, sebaik sahaja melihat saya, terus berlari dan melaporkan keadaan dengan pantas sambil berjalan di sisi saya. Pesakit, Maya binti Zainal, 25 tahun hamil, tidak sedarkan diri. Menurut suaminya, dia tergelincir di bilik air dan jatuh. Isterinya yang melihat kejadian itu begitu terkejut sehingga turut pengsan. Suaminya juga mengalami kecederaan ringan di kepala. Saya mengangguk dan mengikut jururawat ke sebuah katil yang dilitupi langsir. Dari jauh, saya melihat seorang lelaki duduk di kerusi, memegang kepalanya. Belakang badannya kelihatan sangat saya kenali. Jantung saya berdegup kencang, kaki terasa berat. Macam mana mungkin? Imran sepatutnya berada di Pulau Pinang. Mungkin cuma orang yang serupa. Saya cuba menenangkan diri, tetapi perasaan cemas yang tidak dapat dijelaskan semakin membuak-buak. Apabila langsir diselak dan cahaya lampu terang menerangi 2 orang di dalamnya, dunia saya seakan runtuh. Itu dia, suami saya Imran. Dia memakai baju tidur sutera kelabu yang saya hadiahkan pada hari jadinya. Baju yang sama dia berjanji akan bawa bersamanya dalam urusan kerja kali ini. Di dahinya ada kesan calar, tetapi bukan kehadirannya yang membuat saya terpaku. Sebaliknya wanita yang terbaring tidak sedarkan diri di atas katil. Muda dengan wajah keanak-anakan, pucat tetapi dengan raut wajah yang halus dan yang paling penting dengan perut yang jelas kelihatan buncit. Pada kad perubatan yang disematkan di hujung katil, tertulis dengan jelas 2 nama. Suami, Imran bin Razak, isteri, Maya binti Zainal. Suami isteri. Perkataan itu menusuk jantung saya seperti 2 bilah khanjar. Saya berdiri kaku. Udara di sekeliling menjadi pekat, sukar untuk bernafas. Imran mengangkat kepala dan apabila pandangan kami bertemu, riak wajahnya berubah dari terkejut kepada keliru dan kemudian kepada ketakutan yang amat sangat. Bibirnya bergerak-gerak seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiada suara yang keluar. Dia tidak pernah membayangkan, walaupun dalam mimpi ngeri, bahawa doktor yang dipanggil untuk konsultasi dalam situasi yang begitu sulit adalah isterinya sendiri. Kebisingan di Jabatan Kecemasan seakan lenyap dan di antara kami bertiga tergantung kesunyian yang menekan. Urusan kerja suami.
perempuan simpanannya yang hamil, konsultasi yang malang. Semua kepingan teka-teki serta-merta bercantum menjadi gambaran pengkhianatan yang paling hodoh dan jelas. Pada saat itu, saya diselubungi kemarahan yang mampu membakar segalanya. Saya ingin berlari, menjerit, bergaduh, menghancurkan jabatan kecemasan ini, memberitahu seluruh dunia tentang wajah sebenar suami yang saya percayai. Saya menggenggam penumbuk begitu kuat sehingga kuku saya terbenam ke dalam tapak tangan. Kesakitan fizikal itu membantu saya mengekalkan sisa kewarasan. Saya seorang doktor dan ini adalah hospital. Membuat kecoh di sini bermakna memalukan diri sendiri di hadapan semua orang. Dan pada akhirnya, orang yang paling sakit adalah saya sendiri. Reputasi saya sebagai seorang doktor yang saya bina bertahun-tahun boleh hancur dalam sekelip mata. Imran tersedar dari lamunannya, tergesa-gesa berdiri. Dia memandang saya dengan pandangan yang bercampur antara rayuan dan ketakutan. Menghampiri saya, dia berkata hampir berbisik dengan nada terhina dan putus asa. "Alia, macam mana awak boleh ada di sini? Dengar dulu, saya boleh jelaskan semuanya." Saya memandangnya tepat di mata dan dengan suara yang dingin, tanpa perasaan. Tetapi cukup perlahan untuk hanya kami berdua yang mendengar. Berkata, "Encik Imran, sekarang awak adalah waris pesakit dan saya doktor. Tolong senyap, perbualan lain nanti." Setiap perkataan saya tajam seperti bilah pisau dan ia membuatkan Imran menggigil. Dia tahu perangai saya. Jika saya sudah membuat keputusan, tiada siapa boleh mengubahnya. Menyedari bahawa saya tidak akan membuat kecoh sekarang, dia kelihatan sedikit lega, tetapi kebimbangan tidak hilang dari wajahnya. Dia berundur beberapa langkah, seolah-olah bersembunyi di sudut dan tidak lagi berani memandang saya. Saya berpaling kepada jururawat. Suara saya kembali normal, profesional dan tenang seperti biasa. "Bagaimana keadaan pesakit? Tanda-tanda vital stabil." Jururawat itu sedikit terkejut dengan perubahan saya. Mula melaporkan dengan pantas. Sambil mendengarnya, saya mengangguk dan mula memeriksa wanita bernama Maya itu. Ketika tangan saya menyentuh kulitnya yang sejuk, gelombang rasa jijik melonjak di dalam diri. Wanita ini, perempuan simpanan yang mengganggu perkahwinan saya, sedang mengandungkan anak suami saya. Tetapi saya menekan semua emosi, memeriksa nadi, tekanan darah dan mendengar degupan jantung janin. Setiap pergerakan saya tepat, tanpa sebarang getaran. Di dalam kepala saya hanya ada satu fikiran, kekal tenang. Awak mesti mengawal keadaan. Ketika jururawat menolak pengusung yang membawa Imran ke bilik Siti untuk memeriksa kecederaan kepalanya, dia tidak melepaskan pandangan dari saya. Dia mahu mengatakan sesuatu tetapi tidak membuka mulut. Saya mengambil kesempatan ketika tiada siapa yang perasan. Tepat pada saat pengusung itu melintas, saya dengan pantas membongkok dan mengeluarkan telefon bimbit dari poket seluarnya. Ia adalah tindakan impulsif, tetapi saya tahu telefon ini boleh menjadi kunci kepada semua rahsia yang disembunyikannya. Menggenggam telefon itu, saya merasakan bekas logam yang sejuk di dalam poket kot saya. Tinggal seorang diri di sisi katil Maya, akhirnya saya dapat menarik nafas dalam-dalam. Kemarahan telah reda dan digantikan dengan ketenangan yang kejam. Saya tidak akan menangis. Saya tidak akan lemah. Saya tidak akan menunjukkan kelemahan saya kepada mereka. Saya akan mengubah kesakitan ini menjadi kekuatan. Sebuah rancangan mula terbentuk di dalam kepala saya. Saya tidak akan mendedahkan mereka secara bodoh. Saya akan membuat mereka membayar harga yang paling tinggi untuk pengkhianatan ini. Saya akan mengambil semula semua yang menjadi milik saya, baik harta maupun reputasi. Dalam permainan ini, sayalah yang menetapkan peraturan dan pemenangnya adalah saya. Sementara Imran tiada, saya mempunyai masa untuk memerhatikan wanita yang terbaring di atas katil itu dengan lebih teliti. Maya kelihatan seperti sudah mula sedar. Bulu matanya yang panjang bergetar dan dia perlahan-lahan membuka mata. Dia mempunyai kecantikan yang rapuh dan lembut, jenis yang membuatkan lelaki mahu melindunginya. Melilau sekeliling dengan matanya yang bulat besar, pandangannya terhenti pada perutnya sendiri dan dia tanpa sedar menutupinya dengan tangan. Melihat saya yang berkot putih berdiri di sebelahnya, dia bertanya dengan suara lemah, "Doktor, anak saya, dia tak apa-apa ke?" Suaranya jernih tetapi ada sedikit nada manja. Saya memandangnya, mengawal riak wajah agar tidak menunjukkan apa-apa selain minat profesional.
Bertenang, janin dalam keadaan stabil. Tetapi nampaknya puan pengsan kerana kejutan dan keletihan. Jadi puan perlu tinggal di hospital untuk pemerhatian lanjut. Maya kelihatan tidak begitu mengambil peduli pada wajah saya. Mungkin di matanya, saya hanyalah salah seorang daripada ramai doktor di hospital ini. Dia hanya risaukan anak di dalam kandungannya. Ini menguatkan keyakinan saya bahawa dia mungkin benar-benar tidak tahu siapa saya. Imran pasti tidak pernah menunjukkan gambar saya kepadanya. Satu fikiran berani terlintas di fikiran saya. Saya mahu mengujinya. Saya perlahan-lahan mengangkat tangan dan menurunkan topeng yang menutupi separuh wajah saya. Sambil memandang tepat ke mata Maya, saya menunggu reaksinya. Kening berkerut, pandangan takut, sebarang tanda bahawa dia mengenali saya. Tetapi tiada apa yang berlaku. Matanya jernih seperti tasik tanpa riak. Dia memandang saya seperti orang yang tidak dikenali. Sama ada pencahayaan di jabatan kecemasan terlalu terang, atau dia masih lemah, atau Imran menyembunyikan saya dengan begitu rapi. Apapun sebabnya, hakikat bahawa dia tidak mengenali saya adalah satu anugerah. Doktor, muka doktor nampak biasa, katanya sambil lalu, tetapi nadanya lebih kepada basa-basi daripada curiga. Jantung saya berdegup kencang seketika, tetapi saya mengekalkan ketenangan. Sambil tersenyum secara profesional, saya berkata, "Mungkin puan pernah nampak saya di mana-mana dalam hospital. Saya kan bekerja di sini. Saya memutuskan bahawa saya mesti mengawal mangsa ini. Saya tidak boleh membiarkannya keluar dari hospital dan hilang bersama Imran. Saya perlukan masa untuk mengumpul bukti dan melaksanakan rancangan saya." Dengan menggunakan istilah profesional, saya mula menjelaskan potensi risiko kepada janin. Selepas kejutan seperti itu, saya melukis senario di mana wujud risiko keguguran atau kelahiran pramatang dan tanpa pemantauan rapi, keadaan boleh menjadi kritikal. Buat masa ini keadaan puan stabil, tetapi kami tidak dapat menjamin tiada apa-apa yang akan berlaku. Keadaan psikologi ibu mempengaruhi janin. Melihat suami puan kemalangan adalah satu kejutan besar. Kami amat mengesyorkan puan tinggal di hospital selama beberapa hari untuk pemantauan demi keselamatan puan dan bayi. Suara saya tegas dan meyakinkan. Pada mulanya Maya teragak-agak, mengatakan suaminya juga cedera dan dia tidak mahu membebankannya. Tetapi saya segera memotongnya. Kesihatan suami puan akan dijaga oleh pakar bedah. Kesihatan puan dan bayi puan adalah tanggungjawab kami. Saya yakin suami puan juga mahukan yang terbaik untuk kedua-duanya. Kata-kata saya yang menyentuh akal dan perasaan tepat mengenai sasaran. Dia masih muda. Ini adalah kehamilan pertamanya. Kebimbangan terhadap anak mengatasi segala-galanya. Selepas berfikir sejenak, dia akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalau begitu saya serahkan pada doktor." Berjaya. Mangsa telah masuk ke dalam perangkap dengan sendirinya. Saya memanggil jururawat, mengarahkan pendaftaran masuk Maya dan meminta dia ditempatkan di wad ginekologi, tempat saya bekerja. Mulai saat ini, setiap tindakannya akan berada di bawah pemerhatian saya. Sambil memakai semula topeng, saya menyembunyikan senyuman dingin yang terukir di sudut bibir saya. Sandiwara baru sahaja bermula. Selepas mendaftarkan kemasukan Maya, saya kembali ke bilik rehat doktor. Bilik itu sunyi luar biasa. Sebaik sahaja mengunci pintu, saya terduduk di kerusi empuk dan barulah keletihan melanda. Tetapi belum masanya untuk berehat. Saya mengeluarkan telefon Imran dari poket kod. Apabila skrin menyala, terpapar gambar perkahwinan kami. Wajah saya yang tersenyum gembira dalam gambar itu kini kelihatan seperti satu ejekan yang munafik. Kemarahan kembali membuak. Bercurang dengan wanita lain tetapi masih berani menggunakan gambar kahwin kami sebagai latar. Keberanian Imran tiada batasnya. Saya menarik nafas dalam-dalam, menahan badai emosi dan memberi tumpuan pada perkara yang lebih penting. Membuka kunci telefon ini, saya mula mencuba kata laluan yang biasa. Ulang tahun perkahwinan kami? Salah. Hari jadi saya? Salah. Hari jadinya? Salah lagi. Saya mencuba gabungan tarikh lahir kami, tarikh temu janji pertama kami, semuanya gagal. Setiap kali skrin memaparkan mesej kata laluan salah, satu lagi luka tercalar di hati saya. Seolah-olah semua yang berkaitan dengan masa lalu, kami telah dibuang olehnya.
Dia sedang membina dunia baru, kehidupan baru, di mana saya tidak wujud. Saya hampir berputus asa, berfikir untuk menyerahkan telefon ini kepada pakar esok untuk digodam apabila satu idea terlintas. Jika kata laluan itu tidak berkaitan dengan saya, kemungkinan besar ia berkaitan dengannya. Saya teringat maklumat dari kad perubatan, tarikh lahir Maya binti Zainal, 12 Ogos. Dengan tangan yang gementar, saya menaip 1208. Skrin masih menunjukkan ralat. Mungkin dengan tahun lahir, fikir saya. Saya menaip semula 1200-1898. Telefon bergetar sekejap dan skrin utama muncul. Berjaya. Tetapi bukannya gembira. Saya merasakan kepahitan yang menusuk hingga ke tulang. Dia menggunakan hari jadi perempuan simpanannya sebagai kata laluan. Fakta ini lebih jelas dan kejam daripada sebarang perkataan. Dengan tangan yang menggeletar, saya membuka aplikasi pemesejan. Muncul perbualan yang tidak terkira banyaknya dengan kenalan yang disimpan sebagai sayangko. Saya membuka perbualan itu dan mata saya disajikan dengan pengakuan cinta yang bernafsu dan bisikan mesra yang meloyakan. Sayang, abang rindu. Macam mana baby kita hari ini? Behave tak? Ayah dah bank in duit. Beli apa-apa yang sedap untuk baby kita. Saya menatal skrin dengan pantas. Jantung saya seolah-olah diramas dan kemudian saya menemui apa yang saya cari. Mesej-mesej yang berkaitan dengan kerja. Rupa-rupanya Imran dan Maya adalah rakan sekerja. Dia adalah ketua jabatan dan Maya adalah orang bawahannya. Hubungan mereka bermula kira-kira 3 bulan yang lalu. Tepat pada masa itu, urusan kerja Imran yang mengejut menjadi lebih kerap. Dalam salah satu perbualan, Maya menyuarakan kebimbangannya tentang kewujudan saya. Sebagai balasan, Imran menghantar gambar sijil cerai palsu, meyakinkannya bahawa hubungan kami sudah berakhir dan dia hanya tidak menghebahkannya kerana reputasi. Sijil cerai palsu. Pembohongannya begitu licik dan dirancang dengan teliti. Tetapi yang paling mengejutkan saya adalah apa yang saya lihat apabila membuka aplikasi perbankan. Dalam 3 bulan terakhir, Imran telah memindahkan sejumlah kira-kira $250,000 kepada Maya. $250,000. Itu adalah wang yang kami kumpul dengan susah payah selama beberapa tahun. Wang yang kami rancang untuk membeli sebidang tanah kecil di pinggir bandar. Dia tanpa ragu-ragu membelanjakan harta sepencarian kami untuk perempuan simpanannya. Angka-angka yang menari di depan mata saya seolah-olah mentertawakan kebodohan dan kepercayaan buta saya. Telefon di tangan saya bukan lagi sekadar alat komunikasi. Ia adalah kotak Pandora, penuh dengan pengkhianatan, penipuan dan tipu daya kotor. Saya mengambil tangkapan skrin semua mesej, sejarah pemindahan dan sijil cerai palsu dan menghantar semuanya ke alamat email rahsia saya. Ini akan menjadi senjata paling tajam saya dalam peperangan yang akan saya mulakan. Saya menghabiskan malam itu hampir tanpa tidur dengan beribu-ribu fikiran berlegar di kepala. Tetapi, anehnya, fikiran saya jernih tidak seperti sebelumnya. Bukti dari telefon Imran telah menghancurkan ilusi terakhir saya tentang perkahwinan ini. Tiada lagi penderitaan, tiada lagi menyalahkan diri sendiri. Yang tinggal hanyalah keazaman untuk membawa permainan ini ke penghujungnya. Awal pagi, saya menuju ke hospital. Perkara pertama yang saya lakukan adalah pergi ke arkib dan meminta semua rekod perubatan dan keputusan ultrasound pesakit Maya binti Zainal. Sebagai doktor yang merawatnya, saya mempunyai hak sepenuhnya untuk itu. Dengan setimbun dokumen di tangan, saya kembali ke pejabat dan mengunci pintu. Saya membaca setiap halaman dengan teliti. Semua maklumat sepadan dengan apa yang saya sudah tahu, tetapi pandangan saya terpaku pada satu butiran kecil di bahagian maklumat awal. Di ruangan tarikh haid terakhir, Maya menyatakan tarikh kira-kira 2 bulan yang lalu, manakala dalam kesimpulan doktor di Jabatan Kecemasan tertulis dengan jelas, anggaran usia kandungan 7,8 minggu. 7,8 minggu iaitu kira-kira 50 hari. Angka ini sangat sepadan dengan tempoh 3 bulan ketika dia dan Imran memulakan hubungan mereka. Jika janin itu berusia 50 hari, kemungkinan besar ia adalah anak Imran. Ini mungkin memerlukan beberapa penyesuaian pada rancangan saya, tetapi saya tidak percaya pada kata-katanya.
Saya percaya pada sains, pada apa yang saya lihat dengan mata sendiri. Saya mengalihkan pandangan pada imej ultrasound yang diambil malam tadi. Sebagai pakar obstetrik dan ginekologi yang berpengalaman, saya boleh menganggarkan usia kandungan berdasarkan penunjuk seperti saiz biparietal kepala, lilitan abdomen dan panjang tulang paha. Saya meletakkan imej itu pada negatoskop dan, sambil mengecilkan mata, memeriksanya dengan teliti. Angka-angka itu jelas. Janin itu sudah agak besar dengan organ-organ utama yang sedang terbentuk. Saya membuat pengiraan pantas di dalam kepala. Ini tidak mungkin 7 minggu. Berdasarkan saiz dan tahap perkembangan, janin itu berusia sekurang-kurangnya 12,13 minggu, iaitu lebih daripada 3 bulan. 3 bulan. Perbezaan yang besar dengan 50 hari yang dinyatakan oleh Maya. 3 bulan yang lalu, Imran dan Maya belum pun mempunyai hubungan. Ini hanya membuktikan satu perkara. Anak di dalam kandungan Maya bukan anak Imran bin Razak. Seluruh badan saya menggigil. Ini dia. Ini adalah senjata paling ampuh yang saya cari. Imran telah ditipu. Dia percaya bahawa anak lelaki lain adalah anaknya, bergembira dengannya dan dengan murah hati membelanjakan wang untuk ibu dan anak itu. Dia langsung tidak menyangka bahawa dia sendiri sedang dipakaikan tanduk. Kebodohannya menjijikkan, tetapi pada masa yang sama, sangat melucukan. Maya, dia juga bukan calang-calang. Dia telah mengira segalanya dengan teliti, mencari seorang lelaki kaya dan naif yang akan menghalalkan kehamilannya. Pengsan yang dialaminya semalam kerana bimbangkan suaminya hanyalah lakonan yang jenius. Seketika, saya terpaku. Saya merasakan kemarahan dan kegembiraan pada masa yang sama. Segalanya tiba-tiba menjadi jelas dan mudah. Saya tidak akan mendedahkan fakta ini dengan serta-merta. Tidak, itu akan menjadi hukuman yang terlalu ringan. Saya akan menggunakan musuh untuk menyerang musuh. Saya akan membiarkan Imran terus hidup dalam ilusi menjadi seorang bapa. Saya akan membuatnya terperangkap lebih dalam di dalam lumpur ini. Saya akan membiarkannya menjaga zuriat orang lain dengan tangannya sendiri dan pada saat terakhir, saya akan melemparkan kebenaran ini ke mukanya. Saya ingin melihat wajahnya apabila dia sedar bahawa dia telah menjadi bahan ketawa isteri dan perempuan simpanannya. Perasaan itu akan 1000 kali lebih menyakitkan daripada sekadar kesedaran tentang pengkhianatan. Saya tersenyum dingin dan penuh perhitungan. Permainan ini menjadi semakin menarik. Pada waktu tengah hari, selepas keputusan Siti mengesahkan bahawa Imran hanya mengalami lebam ringan, dia segera datang berjumpa saya. Dia mencadangkan untuk bertemu di bilik rehat doktor, tempat yang sama di mana kami pernah meluangkan masa bersama suatu ketika dahulu. Suasananya masih sama, tetapi orangnya telah berubah. Imran masuk dan menutup pintu dengan perlahan. Dia tidak lagi kelihatan keliru seperti malam tadi dan mengekalkan ketenangan yang dibuat-buat. Dia memandang saya dengan pandangan yang kompleks yang bercampur antara rasa bersalah, cubaan untuk meninjau keadaan dan juga sedikit cabaran. "Duduklah," kata saya dengan tenang, menunjuk ke arah kerusi di hadapan. Saya sudah bersedia secara mental untuk perbualan ini. Saya perlu berlakon dan berlakon dengan sempurna. Imran duduk, merapatkan tangannya di atas riba. Dia diam lama mencari kata-kata. Akhirnya dia bersuara. Suaranya rendah dan serak. "Alia, maafkan saya. Saya tahu apa-apa pun yang saya cakap sekarang tak berguna. Tapi, sebenarnya, saya memotongnya bukan dengan tuduhan, tetapi dengan esakan yang tertahan." Saya menutup muka dengan tangan dan bahu saya bergetar halus. Air mata, senjata yang jarang saya gunakan, kini mengalir dengan mudah. Saya menangis untuk perkahwinan saya, untuk kepercayaan yang telah dikhianati dan untuk watak yang sedang saya lakonkan dengan susah payah. Melihat air mata saya, Imran menjadi keliru. Dia berdiri, berjalan di dalam bilik, kemudian duduk di sebelah, menghulurkan tangan untuk menenangkan saya, tetapi menariknya kembali. "Jangan macam ni, saya yang salah. Salah. Senangnya awak cakap," kata saya sambil tersesak-esak. Saya mengangkat mata memandangnya. Mata saya merah kerana menangis. "Awak kata awak ada urusan kerja, tapi awak bersama perempuan lain. Awak ada anak dengan dia. Imran, awak anggap saya apa? Orang bodoh yang boleh ditipu seumur hidup?" Imran mengalihkan pandangannya.
Dia memulakan lagu standard para penipu. Bukannya bertaubat, dia dengan berani meletakkan tanggungjawab ke atas saya. Alia, awak pun kena faham saya. Kita dah kahwin 5 tahun, tapi kita tak ada anak. Saya anak sulung dalam keluarga. Awak tahu tak betapa tertekannya saya dengan desakan ibu bapa dan saudara mara. Saya pun nak jadi ayah. Awak pula, awak selalu fikirkan kerja hospital. Pernah tak awak betul-betul peduli apa yang saya rasa? Pada saat itu, darah saya mendidih, tetapi saya menahan kemarahan dengan susah payah. Saya perlu menunjukkan kelemahan. Saya perlu membuatnya fikir bahawa dia telah menyentuh titik sensitif saya. Saya menundukkan kepala dan tangisan saya menjadi lebih terdesak. Keheningan saya memberinya keberanian. Dia fikir dia telah menemui kelemahan saya. Dia duduk di hadapan saya. Suaranya menjadi lembut, hampir seperti memujuk. Memandangkan dah jadi macam ni, kita kena cari jalan penyelesaian. Maya tu orang baik. Dia cuma mangsa keadaan dan anak tu tak bersalah. Apa kata kita besarkan dia bersama? Awak kan doktor. Awak boleh faham dan sayangkan anak yang tak berdosa kan? Saya janji, saya akan putuskan hubungan dengan perempuan tu. Kita ambil anak tu, mulakan hidup baru, anggap dia macam anak kita sendiri. Satu cadangan yang jijik dan gila. Dia mahu saya, isteri sahnya, membesarkan anak perempuan simpanannya. Keegoisan dan kekejaman Imran melampaui segala jangkaan saya. Tetapi di wajah saya, hanya terpancar kesakitan dan kekeliruan. Saya menggelengkan kepala dan dengan suara lemah berkata, saya tak tahu. Saya perlukan masa untuk berfikir. Ini terlalu berat untuk saya. Jawapan saya yang tidak pasti adalah apa yang ditunggu-tunggu oleh Imran. Di matanya, seorang wanita yang terdesak dan terluka kerana ketidakkupayaannya untuk mempunyai anak kelihatan lemah dan mudah dipujuk. Dia yakin bahawa saya teragak-agak dan jika diberi sedikit masa, saya akan menerima tawarannya dengan patuh. Dia menghela nafas lega, berdiri dan menepuk bahu saya dengan lembut. Ya, saya akan bagi awak masa. Fikirlah baik-baik. Ini jalan keluar terbaik untuk kita semua. Dia keluar, meninggalkan saya seorang diri. Sebaik sahaja pintu tertutup, air mata saya serta-merta kering. Saya mengesat muka. Wajah saya menjadi dingin dan tegang. Babak pertama berjalan mengikut rancangan. Imran telah hilang kewaspadaan sepenuhnya. Dia tidak dapat membayangkan bahawa wanita rapuh yang baru sahaja menangis di hadapannya sedang menyediakan perangkap yang jauh lebih besar untuknya dan perempuan simpanan mudanya. 3 hari kemudian, seperti yang dirancang, tibalah hari ulang tahun ke-60 ibu mentua saya. Setiap tahun, saya dan Imran akan pergi ke rumah ibu bapanya beberapa hari lebih awal untuk membantu persiapan. Tetapi tahun ini, keadaan yang tidak dijangka mengubah segalanya. Imran memberi alasan bahawa dia perlu tinggal di hospital bersama rakan yang sakit. Sudah tentu, saya perlu memainkan peranan sebagai menantu yang setia. Ibu mentua adalah seorang wanita yang sangat mementingkan reputasi dan sangat menyayangi saya. Dia sentiasa menganggap saya sebagai kebanggaan keluarga. Menantu yang cantik, berjaya dan pandai mengambil hati. Saya memutuskan untuk menggunakan perasaan ini sepenuhnya. Pagi itu, saya singgah di sebuah pusat membeli belah dan memilih seutas gelang mutiara yang mewah. Harganya bersamaan dengan gaji sebulan saya. Hadiah ini bukan sahaja cubaan untuk menggembirakan ibu mentua, tetapi juga satu ujian untuk Imran. Apabila saya singgah di rumah untuk mengambil barang, Imran, yang baru pulang dari hospital, melihat kotak hadiah mahal di atas meja dan berkerut. Kenapa hadiah mahal macam ni? Ulang tahun mak je, boleh beli yang lebih sederhana. Buat apa membazir? Saya tersenyum sinis di dalam hati, tetapi di luaran saya tetap tenang. Ini kan ulang tahun mak, seumur hidup sekali. Saya nak gembirakan dia. Duit penting, tapi perasaan lebih penting kan? Mendengar itu, Imran tidak berkata apa-apa lagi, tetapi wajahnya yang tidak puas hati menunjukkan segalanya. Dia berasa sayang akan wang itu. Wang yang sama yang tidak teragak-agak dibelanjakannya untuk perempuan simpanan tetapi kedekut untuk hadiah ibu kandungnya sendiri. Saya tahu di dalam kepalanya, wang itu sepatutnya pergi kepada Maya dan anaknya. Saya memandu seorang diri ke rumah ibu bapanya. Rumah mereka di Shah Alam terletak di kawasan yang tenang dengan udara yang bersih.
Melihat saya seorang diri, ibu mentua sedikit terkejut tetapi tidak menegur. Dia memegang tangan saya dan sambil mengusapnya berkata, "Imran kita ni sibuk lagi agaknya." "Tak apalah Alia, mak gembira awak seorang pun datang." Ulang tahun itu disambut dalam suasana kekeluargaan yang mesra. Saya sendiri masuk ke dapur, memasak hidangan kegemaran ibu mentua dan sentiasa menjaganya. Hadiah mahal itu membuatnya sangat gembira dan dia tidak henti-henti menunjuk-nunjuk kepada saudara mara. Saya sentiasa tersenyum memainkan peranan sebagai menantu yang sempurna. Pada waktu petang, apabila semua orang telah pulang dan saya bersama ibu mentua sedang mengemas di dapur, Imran menelefonnya. Saya berpura-pura pergi ke tandas dan bersembunyi di sebalik pintu, mencuri dengar perbualan mereka. "Mak, macam mana majlis tadi?" Suara Imran penuh dengan pujian palsu. Selepas beberapa ayat basa-basi, dia terus ke intipati. Mak dah dapat duit pampasan tanah belakang rumah tu?" "Dah dapat," jawab ibu mentua. "Minggu lepas dah masuk." "Kenapa?" "Tak ada apa-apalah." Imran teragak-agak. "Saya cuma perlukan duit untuk melabur dalam satu projek. Mak, kalau tak susah boleh tak pinjamkan saya? Bila ada duit nanti saya bayar balik." Jantung saya berdegup kencang. Semuanya berjalan mengikut rancangan. Dia perlukan wang untuk maya. Dari gagang telefon kedengaran keluhan ibu mentua. "Melabur lagi. Duit mak ayah ni duit kamu juga. Kemana perginya? Tapi kamu kena bincang dengan isteri kamu. Alia tu budak yang bijak. Jangan buat keputusan seorang diri." "Saya tahu mak, tapi ini urusan lelaki, urusan bisnes. Kalau saya beritahu Alia, dia tak akan faham. Pinjamkan saja. Saya janji akan pulangkan dengan keuntungan." Imran terus memujuknya. Saya tidak mendengar lagi. Itu sudah cukup. Dia bukan sahaja menipu saya, dia cuba menipu ibu bapanya untuk membiayai perempuan simpanan dan anak lelaki lain. Sikapnya yang tidak bermoral membuatkan sisa perasaan saya terhadapnya lenyap sama sekali. Saya kembali ke dapur dengan senyap dan seolah-olah tiada apa yang berlaku, terus mengemas. Tetapi di dalam kepala saya, sebuah rancangan baru yang lebih kejam sedang terbentuk. Makan malam di rumah ibu bapa mentua berlangsung dalam suasana mesra. Ayah mentua, seorang yang pendiam tetapi baik hati, sentiasa meletakkan makanan ke dalam pinggan saya. Ibu mentua tidak henti-henti memuji menantunya. Semasa berbual, dia tiba-tiba memandang saya dan mengeluh. "Kamu dah kahwin 5 tahun. Kerja pun dah stabil. Berapa lama lagi nak merancang? Dah tiba masanya fikirkan pasal anak. Mak dengan ayah dah tua, teringin nak timang cucu. Ini dia." Saat yang saya tunggu-tunggu akhirnya tiba. Saya tahu topik ini lambat laun akan timbul. Mendengar kata-kata ibu mentua, saya perlahan-lahan meletakkan penyepit. Mata saya yang sebentar tadi bersinar dengan kegembiraan serta-merta menjadi keruh. Saya menundukkan kepala, bahu saya bergetar halus dan suasana di meja makan serta-merta menjadi tegang. Melihat keadaan saya, ibu bapa mentua menjadi keliru. Ibu mentua tergesa-gesa berkata, Alia, mak tak berniat nak sakitkan hati kamu. Jangan ambil hati." Saya mengangkat kepala. Mata saya sudah merah dan saya cuba tersenyum janggal. "Tak, mak, bukan sebab tu. Cuma, saya tidak dapat menghabiskan ayat. Tekak saya terasa sebab. Pandangan seluruh keluarga tertumpu pada saya dengan cemas. Tanpa melepaskan peluang, saya mencapai beg tangan dan mengeluarkan sehelai kertas yang dilipat 4 yang telah disediakan terlebih dahulu. Ia adalah laporan perubatan palsu yang dibuat dengan teliti, lengkap dengan cop dan tanda tangan dari hospital. Dengan tangan yang gemetar, saya menolak kertas itu ke arah ibu mentua dan berkata dengan suara yang tersekat-sekat, "Sebenarnya, saya dah lama sembunyikan perkara ni. Kami pun sangat nak anak, tapi disebabkan kesihatan saya." Ibu mentua tergesa-gesa memakai cermin matanya dan mengambil kertas itu. Wajahnya berubah. Di atas kertas itu tertulis dengan jelas diagnosis hyperprolactinemia menyebabkan anovulasi dan kemandulan. Ini adalah penyakit sebenar, salah satu punca utama kemandulan wanita. Diagnosis dan rawatannya agak rumit. Saya memilih penyakit ini untuk menambahkan kredibiliti pada sandiwara saya. Ya Allah, apa ni?
seru ibu mentua dengan suara yang penuh kejutan dan simpati. Dia memandang saya dengan penuh belas kasihan. Kenapa kamu tak beritahu kami lebih awal? Kasihan anak mak. Berapa banyak yang kamu dah tanggung seorang diri? Saya hanya menggelengkan kepala, menitiskan air mata. Saya tak nak risaukan mak dan ayah. Saya tengah berubat sekarang, tapi doktor kata akan ambil masa. Selepas itu, makan malam berlangsung dalam keheningan. Tiada siapa yang ada mood untuk berbual ceria. Ayah mentua diam-diam meletakkan makanan ke dalam pinggan saya. Itu adalah cara diamnya untuk memujuk. Imran, yang tiada di situ, pasti akan bersorak gembira jika mengetahui tentang ini. Apabila saya memberitahunya tentang situasi itu melalui telefon, dia tidak berkata apa-apa. Sandiwara saya ini mencapai 2 matlamat serentak. Pertama, semua tanggungjawab atas ketiadaan anak jatuh ke atas saya. Imran bebas dari sebarang syak wasangka. Dia adalah lelaki sihat yang hanya mendapat isteri yang bermasalah. Kedua dan yang lebih penting, ini memberinya alasan yang kukuh untuk mempunyai anak di luar. Kini, hubungannya dengan Maya dan anak mereka boleh kelihatan bukan sebagai perselingkuhan yang tercela, tetapi sebagai keinginan sah seorang lelaki untuk menyambung zuriat apabila isterinya tidak dapat melahirkan. Imran mungkin di dalam hatinya berterima kasih kepada saya kerana telah membersihkan jalannya. Dia tidak menyangka bahawa tabir asap ini hanyalah satu langkah. Laporan palsu saya pada masa akan datang akan menjadikan laporan sebenar tentang azospermianya sebagai takdir dari langit, kebenaran yang tidak dapat disangkal yang tidak lagi boleh diindahkannya. Saya telah berjaya membuatnya percaya bahawa anak Maya adalah satu-satunya harapannya. Kembali dari rumah ibu bapa mentua, saya berasa lebih yakin. Semua peringkat rancangan saya berjalan lancar. Imran percaya sepenuhnya pada cerita saya. Dia bahkan berpura-pura bersimpati dan memujuk saya. Tetapi saya tahu di sebalik itu tersembunyi kelegaan kerana beban telah terangkat dari bahunya. Sementara itu, Maya masih patuh terbaring di hospital di bawah jagaan saya. Semuanya di bawah kawalan saya. Tetapi untuk kemenangan mutlak, saya perlu mengenali musuh saya dengan lebih baik. Maya bukanlah gadis naif yang secara tidak sengaja terjerat dalam cerita ini. Fakta bahawa dia berbohong tentang usia kandungannya menunjukkan sifatnya yang penuh perhitungan. Saya perlu tahu lebih lanjut tentang masa lalunya, hubungan terdahulu dan keadaan keluarganya. Saya teringat rakan universiti saya, Zul Helmi. Berbanding perubatan, Zul memilih bidang perundangan, menjadi peguam dan beberapa tahun lalu membuka sebuah agensi penyiasatan persendirian yang agak terkenal. Kami jarang berhubung, tetapi persahabatan zaman universiti masih kekal. Saya memutuskan untuk menghubunginya. Kami bertemu dengan Zul di sebuah kafe yang sunyi. Mendengar secara umum tentang situasi saya, dia terkejut. Dia menepuk bahu saya dan berkata dengan simpati, "Ya Allah, Alia, aku ingatkan kau dengan Imran pasangan yang sempurna. Tapi apa yang dah jadi? Dah jadi. Apa yang boleh aku tolong? Aku nak kau siasat sikit tentang seseorang." Saya menghulurkan sekeping kertas dengan semua maklumat tentang Maya yang saya ambil dari rekod perubatan. Nama, tarikh lahir, kampung halaman. Aku nak tahu semua tentang masa lalu perempuan ni. Lagi terperinci, lagi bagus. Zul melihat kertas itu, mengangguk secara profesional. Baik, ini tak susah. Bagi aku seminggu. Tepat seminggu kemudian, Zul menelefon. Kami bertemu semula di tempat yang sama. Dia meletakkan sebuah fail yang agak tebal di atas meja. Semua yang kau perlukan ada di sini. Dengan sedikit debaran, saya membuka fail itu. Kandungannya melebihi segala jangkaan saya. Maya berasal dari keluarga biasa di kampung, tetapi hidupnya berubah secara drastik selepas berpindah ke Kuala Lumpur untuk belajar. Di universiti, dia terkenal sebagai seorang yang cantik dan sentiasa dikerumuni lelaki. Yang paling menonjol, pada tahun kedua, dia telah berkahwin dengan anak seorang pemilik syarikat pembinaan besar, iaitu anak seorang taikun. Perkahwinan itu bertahan lebih sedikit daripada setahun. Menurut maklumat yang dikumpul oleh Zul, punca perceraian adalah perselisihan faham dengan ibu mentua. Tetapi yang penting ialah selepas bercerai, Maya menerima pampasan yang besar. Wang itu cukup untuk membeli sebuah pangsapuri kecil dan hidup mewah untuk masa yang lama.
Selepas bercerai, Maya tidak kembali ke universiti. Sebaliknya mula menjalani gaya hidup yang santai. Dia sering bergaul dengan lelaki kaya dan lebih tua. Pekerjaannya di syarikat Imran hanyalah satu samaran. Dia baru sahaja bekerja di situ. Di dalam fail itu terdapat beberapa gambar Maya bersama lelaki yang berbeza di restoran dan hotel mahal. Semua ini berlaku sebelum dia mengenali Imran. Selepas membaca ini, saya faham segalanya. Maya bukan sekadar pemburu harta. Dia seorang profesional. Dia tahu bagaimana menggunakan kecantikannya dan kelembutan palsunya sebagai umpan untuk lelaki seperti Imran yang mempunyai wang dan status tetapi mempunyai masalah dalam perkahwinan. Anak di dalam kandungannya kemungkinan besar adalah hasil salah satu daripada banyak hubungan singkat yang dimilikinya sebelum ini. Dan Imran yang terdesak inginkan anak menjadi mangsa yang sempurna untuknya. Saya menutup fail itu. Hati saya terasa dingin. Kebencian terhadap Imran dan Maya meningkat berkali ganda. Mereka bukan sahaja mengkhianati saya. Mereka adalah dua penipu yang bersekongkol untuk merampas harta saya. Saya berterima kasih kepada Zul dan membayarnya dengan upah yang lumayan. Sambil memegang fail itu, saya tahu bahawa saya telah mendapat satu lagi katraf yang penting. Dalam peperangan ini, tiada belas kasihan. Beberapa hari kemudian, Maya dibenarkan keluar. Keadaannya telah stabil dan tinggal lebih lama di hospital boleh menimbulkan syak wasangka yang tidak perlu. Semasa menandatangani ringkasan keluar, saya sebagai seorang doktor sejati memberinya arahan yang perlu dipatuhi oleh wanita hamil. Maya tidak henti-henti berterima kasih kepada saya. Di matanya, masih tiada sebarang keraguan. Pagi itu, saya mengambil cuti separuh hari. Saya tidak pulang ke rumah, sebaliknya meletakkan kereta di sebuah kafe di seberang pintu masuk utama hospital. Saya memilih tempat di sudut, dari mana pintu keluar dapat dilihat dengan jelas. Saya mahu melihat dengan mata sendiri ke mana Imran akan memindahkan sarang barunya. Kira-kira pukul 9, Imran muncul. Dia menaiki kereta yang kami beli bersama secara pinjaman. Kini, kereta itu digunakan untuk membawa perempuan simpanannya. Dia dengan berhati-hati membantu Maya masuk ke dalam kereta, membukakan pintu untuknya dan membantunya duduk dengan selesa. Gerak-geri yang sama lembut dan prihatin yang suatu ketika dahulu hanya untuk saya. Kini, adegan ini tidak lagi menyakitkan saya, hanya menimbulkan senyuman sinis. Apabila kereta itu bergerak, saya segera menghidupkan enjin kereta saya dan, sambil menjaga jarak yang selamat, mengikut mereka. Kereta Imran tidak menuju ke arah rumah kami atau rumah ibu bapanya. Ia menuju ke arah sebuah kawasan baru yang dipenuhi dengan kompleks kediaman mewah. Jantung saya berdebar. Saya mempunyai firasat buruk. Akhirnya, kereta itu berhenti di hadapan sebuah kompleks kediaman mewah. Bangunan ini, saya tidak akan pernah melupakannya. 2 tahun lalu, kami telah melaburkan semua simpanan kami dan membeli sebuah unit di dalamnya. Kami merancang bersama bahawa apabila kami mempunyai anak, kami akan menghantarnya ke sekolah antarabangsa berdekatan dan berpindah ke sini sekeluarga. Rumah ini menyimpan impian dan rancangan yang tidak terkira banyaknya tentang masa depan kami yang bahagia. Saya teringat bagaimana tepat 3 bulan yang lalu, pada masa yang sama Imran memulakan hubungannya dengan Maya. Dia pulang ke rumah dan dengan gembira memberitahu bahawa dia telah menemui penyewa dengan harga yang sangat baik. Dia berkata kita boleh mendapat sewa dan menggunakannya untuk membayar ansuran pinjaman manakala kita tinggal di Pangsapuri lama buat sementara waktu. Ketika itu saya percaya sepenuhnya kepadanya dan bahkan memujinya kerana bijak. Rupa-rupanya semua itu adalah pembohongan terang-terangan. Dia tidak menyewakan unit itu kepada sesiapa. Dia menyediakannya untuk keluarga barunya, sebuah keluarga di mana saya tidak wujud. Sambil duduk di dalam kereta, saya memerhatikan Imran membantu Maya masuk ke dalam bangunan. Tangan saya menggenggam steering begitu kuat sehingga buku-buku jari saya menjadi putih. Kemarahan telah mencapai kemuncaknya. Rumah ini adalah rumah saya, rumah yang dibeli dengan titik peluh saya. Dan kini ia menjadi tempat tinggal perempuan simpanan dan anak lelaki lain. Dia bukan sahaja mengkhianati saya, dia merompak saya secara terang-terangan. Kekejaman Imran telah melampaui batas. Dia bukan sahaja mahukan anak lain, dia mahu merampas segala-galanya daripada saya. Perasaan,
wang dan juga rumah impian saya. Baiklah, jika dia mahu berlawan habis-habisan, saya akan turut serta. Saya akan membiarkan dia dan perempuan simpanannya menikmati kebahagiaan sementara di rumah ini. Semakin tinggi anda terbang, semakin sakit anda jatuh. Saya akan membuat mereka mengembalikan segalanya dengan faedahnya sekali. Saya mengeluarkan telefon dan mendai nombor. Ya, Peguam Zulhelmi mendengar. Selepas saya mendapati Imran menempatkan Maya di unit kami, saya mengambil masa beberapa hari untuk menenangkan diri. Kemarahan awal telah reda dan digantikan dengan keazaman yang teguh. Saya memulakan peringkat seterusnya dalam rancangan saya. Mendekati Maya, berpura-pura prihatin. Saya menelefon Imran. Suara saya masih kedengaran lemah dan pasrah. Abang, saya dah banyak berfikir beberapa hari ni. Mungkin, abang betul. Anak tu tak bersalah. Saya nak lawat dia dan bayi. Sebab mungkin di masa depan, kita akan jadi satu keluarga. Di hujung talian, Imran jelas gembira dan terkejut. Dia tidak lokek dengan pujian, memanggil saya seorang yang pemaaf dan pemurah. Dia langsung tidak mengesyaki apa-apa. Di matanya, saya adalah seorang wanita yang telah menerima hakikat kemandulannya dan terdesak untuk menyelamatkan perkahwinannya. Dia segera memberi saya alamat dan meminta saya datang pada waktu petang selepas dia pulang dari kerja. Malam itu, saya tiba di unit tersebut. Imran membuka pintu dengan wajah gembira. Maya duduk di sofa dan melihat saya kelihatan malu dan segan. Saya pula masuk dengan senyuman mesra, membawa sebuah bakul besar berisi buah-buahan dan beberapa produk yang baik untuk wanita hamil. "Hai Maya, saya Alia," kata saya dengan suara lembut. "Saya datang untuk melawat awak dan bayi. Jangan segan, anggap saja saya ahli keluarga." Maya nampaknya telah dipersiapkan oleh Imran, cepat bertukar mesra. Kami berbual kebanyakannya tentang kehamilan dan kesihatan. Saya menggunakan semua pengetahuan profesional saya memberinya nasihat yang berguna dan tidak lama kemudian Imran dan Maya mula mempercayai saya. Semasa berbual, Imran dengan gembira berkata, "Maya sejak kebelakangan ni mengidam pelik-pelik. Makanan biasa hampir tak makan, tapi makanan masin dan pedas dia suka betul. Terutamanya tom yum dia sanggup makan setiap hari." Mendengar itu, saya merasakan sedikit sengatan di hati. Dalam bahan siasatan Zul, ada satu maklumat yang sangat penting. Menurut rekod perubatan Maya yang lalu, dia mempunyai sejarah penyakit batu karang dan pernah menjalani rawatan. Orang dengan sejarah seperti itu sepatutnya menghadkan pengambilan makanan yang terlalu masin, pedas, berlemak dan juga organ dalaman, semua yang merupakan sebahagian daripada tom yum. Ini adalah anugerah dari langit. Perangkap yang sempurna yang tidak memerlukan saya berusaha keras untuk menciptanya. Saya memandang Maya dengan simpati dan berkata, dengan penuh pemahaman, "Biasalah orang mengandung berubah selera. Kena makan apa yang teringin. Bila ibu berselera makan, anak pun sihat. Imran, awak kena jaga Maya baik-baik. Mengandung ni penat. Kena sayang dan manjakan dia." Dan saya sengaja menambah, "Saya tahu ada satu kedai masakan Thai yang sedap dekat sini. Kuahnya sedap dan bahan-bahannya segar. Nanti kita pergi sama-sama. Tiada kebahagiaan yang lebih besar bagi wanita hamil selain dapat makan apa yang diingini." Mendengar kata-kata saya, Imran mengangguk dan memandang Maya dengan penuh kasih sayang. "Nampak tak, Alia pun cakap macam tu. Makanlah apa yang awak nak, abang akan beli semuanya." Maya sangat gembira dan mula menganggap saya seperti seorang kakak yang bijaksana. Dia tidak menyangka bahawa nasihat saya yang penuh dengan keprihatinan itu sebenarnya adalah racun manis yang perlahan-lahan memancingnya ke dalam perangkap yang saya pasang. Saya mahu batu karangnya kembali dan ia mesti kembali pada saat yang paling dramatik dan dengan kekuatan maksimum. Hanya dengan cara itu, kemuncak tragedi saya dapat disempurnakan. Kira-kira sebulan telah berlalu sejak saya mula memainkan peranan sebagai kakak yang baik. Saya sering berkunjung ke unit Imran dan Maya. Kadang-kadang saya membawa makanan sihat. Kadang-kadang saya membawa Maya untuk pemeriksaan berkala. Hubungan kami menjadi sangat rapat. Maya mempercayai saya sepenuhnya dan berkongsi rahsia yang paling peribadi. Imran pula.
Percaya bahawa dia telah mendapat kedua-dua isteri dan perempuan simpanan serta anak lelaki masa depannya menjadi semakin angkuh dari hari ke hari. Selama ini, saya diam-diam memerhatikan keadaan kesihatan Maya. Saya tahu bahawa dengan pengambilan makanan pedas dan masin yang berlebihan, batu karangnya tidak lama lagi akan kembali. Saya merasakan masanya telah tiba. Sudah tiba masanya untuk menyingkirkan halangan-halangan yang tidak perlu untuk pertunjukan besar yang akan datang. Halangan terbesar adalah ibu bapa Imran. Mereka sangat menyayangi dan mempercayai saya. Tetapi oleh sebab itu, jika mereka berada di Kuala Lumpur apabila semuanya berlaku, keadaan mungkin menjadi tidak terkawal. Ibu mentua, walaupun menyayangi saya, tidak akan pernah membiarkan anaknya diperbodohkan. Dia mampu melakukan apa sahaja untuk melindungi Imran dan maruah keluarga. Saya tidak mahu sebarang pembola hubah mengganggu rancangan saya. Saya perlu mencari alasan yang kukuh untuk mereka meninggalkan Kuala Lumpur buat sementara waktu dan peluang itu muncul. Saya tahu bahawa ibu bapa Imran sentiasa bermimpi untuk pergi ke Langkawi tetapi sentiasa menangguhkannya kerana sayang akan wang. Pada satu hujung minggu, saya menelefon mereka. Selepas bertanya khabar, saya dengan suara gembira berkata, "Ayah, Mak, saya menang cabutan bertuah di tempat kerja. Dapat pakej percutian untuk 2 orang ke Langkawi. Hotel 5 bintang, 4 malam 5 hari, semuanya termasuk. Tapi saya dengan Imran sibuk sangat sekarang. Tak boleh pergi. Tak boleh pulangkan pula sayang kalau hangus. Mungkin ayah dengan mak boleh pergi ganti kami. Anggaplah ini hadiah dari kami. Sudah tentu itu adalah pembohongan. Saya sendiri yang membeli pakej itu, tetapi pembohongan itu begitu manis." Di hujung talian, ibu bapa saya sangat gembira. Pada mulanya mereka menolak mengatakan itu pembaziran, tetapi saya memujuk mereka dengan pelbagai cara. Saya kata, jika mereka tidak pergi, pakej itu akan hangus dan saya akan sangat sedih. Akhirnya, mereka bersetuju. "Menantu kami ni memang terbaik. Macam manalah kami boleh dapat anak sebaik kamu," kata ibu mentua dengan terharu. Saya tersenyum. Imej menantu setia yang diam-diam menanggung pengkhianatan suami dan menjaga ibu bapanya menjadi lebih kukuh. Apabila mereka kembali dari perjalanan, mereka akan lebih mempercayai saya dan tanpa syarat akan berpihak kepada saya. Perjalanan ini bukan sahaja untuk menyingkirkan halangan, tetapi juga satu pelaburan emosi yang sangat bijak. Semua persiapan telah selesai. Yang tinggal hanyalah menunggu ikan terakhir, memakan umpan dan ia berlaku seperti yang dijangkakan. Kira-kira sebulan selepas ibu bapa mentua saya terbang ke Langkawi dengan gembira, pada satu malam Sabtu ketika saya sedang bertugas di hospital, telefon peribadi saya berdering. Bukan yang saya ambil dari Imran. Imran yang menelefon. Jantung saya berdegup kencang. Saya tahu masanya telah tiba. "Hello," jawab saya dengan suara mengantuk. Alia, tolong saya." Suara Imran di hujung talian penuh dengan ketakutan. Maya sakit sangat, sakit perut. Muka dia pucat. Saya melompat. Di dalam diri saya terasa dingin, tetapi suara saya kedengaran cemas dan tergesa-gesa. "Sakit di mana? Macam mana sakitnya?" Bertenang dan ceritakan dengan terperinci. "Pinggang sakit sangat, tak tertahan dan merebak ke bawah perut. Datang dan pergi. Dia berpeluh sejuk." "Saya takut sangat, Alia. Macam mana kalau keguguran?" Imran hampir tidak dapat bercakap, tercungap-cungap. Di dalam kepala saya, diagnosis awal sudah terbentuk. Kolik renal klasik. Perangkap makanan saya akhirnya berjaya. Sambil cuba agar suara saya tidak bergetar kerana gembira, saya berkata, "Jangan panik. Cepat bawa Maya ke Jabatan Kecemasan. Cepat. Saya akan telefon ke sana sekarang dan beritahu mereka supaya bersedia." Meletakkan telefon, saya terus menghubungi Jabatan Kecemasan dan memberitahu bahawa seorang wanita hamil 4 bulan dengan disyaki batu karang akan tiba tidak lama lagi. Kemudian saya duduk di bilik rehat dan menunggu. Semuanya berjalan mengikut skrip seperti dalam sebuah drama yang dirancang dengan baik. Kira-kira setengah jam kemudian, Imran membawa Maya ke hospital. Dia terbaring di atas pengusung dan wajahnya pucat kerana kesakitan. Imran dengan wajah tidak bermaya berlega-lega di sebelahnya tidak tentu arah.
selepas doktor di Jabatan Kecemasan menjalankan ujian yang diperlukan dan keputusan ultrasound mengesahkan diagnosis saya. Maya mengalami ureterolithiasis akut. Sebiji batu yang agak besar tersangkut berhampiran pundi kencing, menyebabkan hidronefrosis pembengkakan pelvis renal. Keesokan paginya, apabila shift saya hampir tamat, Imran yang kelihatan letih datang berjumpa saya. Lingkaran hitam di bawah matanya. Dia membawa saya ke sudut koridor yang sunyi dan dengan suara memohon berkata, "Alia, doktor kata keadaan Maya memerlukan pembedahan untuk membuang batu itu kalau tidak boleh ada komplikasi pada buah pinggang. Tapi saya takut pembedahan akan membahayakan anak lelaki saya. Awak kan pakar ginekologi. Ada tak cara lain? Cara untuk buang batu dan selamatkan anak sekali?" Takkan tak ada. Keegoisannya sekali lagi terserlah. Di dalam kepalanya hanya ada anak lelaki. Penderitaan dan nyawa Maya seolah-olah kurang penting baginya. Inilah yang saya mahukan. Saya berpura-pura berfikir dengan serius dan berkata, pembedahan pada peringkat ini memang berisiko kepada janin, tetapi membiarkan batu itu juga sangat berbahaya untuk ibu. Ada satu kaedah rawatan konservatif. Boleh suntik progesteron dos tinggi untuk merehatkan otot licin. Kalau bernasib baik, batu itu mungkin beralih dan keluar sendiri. Tapi peluang kejayaan tidak tinggi dan jika gagal, keadaan ibu boleh menjadi lebih teruk. Mendengar perkataan kaedah konservatif, mata Imran bersinar. Dia tergesa-gesa memegang tangan saya. Kita cuba cara tu. Saya tak boleh kehilangan anak saya. Maya sihat, dia boleh tahan. Saya percaya anak kita akan melindungi ibunya. Saya melepaskan tangan saya dengan lembut. Rasa hina yang melampau membuak di dalam diri. Kalau awak dah putuskan begitu, saya tak akan halang. Tapi awak kena bercakap sendiri dengan pakar urologi dan tanda tangan surat penolakan tuntutan, mengambil semua tanggungjawab ke atas diri sendiri. Saya hanya boleh beri nasihat sebagai ahli keluarga. Imran tidak henti-henti mengangguk. Dia berterima kasih kepada saya berkali-kali dan bergegas berjumpa doktor. Dia tidak menyangka bahawa keputusan berani ini akan menjadi pukulan terakhir yang akan menguburkan harapan terbesarnya. Ikan bodoh itu bukan sahaja menelan umpan, tetapi juga tali pancing dan pelampungnya sekali. Mengabaikan semua amaran pakar urologi Imran yang tak sup dengan idea tentang anak lelakinya, berkeras untuk rawatan konservatif Maya dan menandatangani semua dokumen, mengambil semua risiko ke atas dirinya sendiri. Mungkin para doktor yang tidak mahu terlibat dengan kes yang rumit dan bermasalah akhirnya bersetuju dengan keputusannya memandangkan waris telah mengambil tanggungjawab. Tetapi Imran tidak membiarkan Maya dirawat di hospital kami. Mungkin dia takut campur tangan saya atau hanya mahu memindahkan perempuan simpanannya ke tempat yang lebih terpencil. Dia mendaftarkan keluar dan membawanya ke sebuah klinik swasta yang agak besar di pinggir bandar di mana dia memulakan kursus suntikan progesteron. Saya tahu tentang segalanya tetapi hanya memerhati dari jauh. Pada hari-hari berikutnya, keadaan Maya bertentangan dengan jangkaan Imran tidak bertambah baik. Kolik renal menyiksanya setiap hari. Kesakitan menjadi semakin teruk. Batu yang degil itu tidak bergerak dan hidronefrosis semakin parah setiap hari. Maya mula demam panas, tanda jangkitan saluran kencing. Imran masih percaya bahawa hanya perlu bersabar sedikit dan semuanya akan baik-baik saja. Walaupun keadaan Maya jelas semakin teruk, dia tetap membawanya ke klinik swasta untuk suntikan. Dan akhirnya, yang terburuk berlaku. Pada suatu lewat malam, ketika saya hendak pulang ke rumah, loceng panggilan kecemasan di Jabatan Ginekologi berbunyi. Dari Jabatan Kecemasan kedengaran suara cemas. Doktor, Alia baru sahaja terima pesakit kecemasan dalam keadaan yang sangat kritikal. Maya binti Zainal, hamil kira-kira 4 bulan, kejutan septik, kegagalan pelbagai organ, pendarahan rahim yang banyak. Perlukan konsultasi segera dan persediaan untuk pembedahan kecemasan. Nama Maya binti Zainal berbunyi seperti guruh. Saya faham bahawa sandiwara telah mencapai kemuncaknya. Dengan mengekalkan suara yang setenang mungkin, saya mengarahkan penyediaan dewan bedah, darah dan peralatan resusitasi, kemudian dengan cepat menukar pakaian bedah dan menuju ke Jabatan Kecemasan. Pemandangan di sana lebih huru-hara daripada biasa. Maya terbaring di atas katil. Wajahnya pucat kelabu, nafasnya lemah. Di bawahnya, darah telah membasahi cadar.
Imran dengan pakaian kusut masai berdiri di sebelahnya dan menggigil seluruh badan seperti demam. Melihat saya, dia seperti orang lemas yang mencapai tali, berlari dan merayu Alia. "Tolong, saya merayu, selamatkan Maya dan anak tu." Saya menolak tangannya dan dengan dingin mendekati katil. Keadaan Maya jauh lebih teruk daripada yang saya bayangkan. Sepsis yang bermula di saluran kencing telah merebak ke seluruh badan, menyebabkan gangguan pembekuan darah dan akibatnya pendarahan rahim. Degupan jantung janin tidak lagi kedengaran. Bayi itu sudah meninggal. Sekarang bukan lagi soal menyelamatkan bayi, tetapi berlumba dengan masa untuk menyelamatkan nyawa ibu. Segera ke Dewan Bedah. Hubungi pakar bios dan resusitasi. Sediakan semuanya. Keadaan kritikal. Saya memberi arahan dengan jelas dan berpaling kepada Imran. Pandangan saya kosong tanpa emosi. Keadaan pesakit sangat kritikal. Prognosis sangat tidak baik. Awak sebagai waris harus bersedia untuk yang terburuk. Selesai berkata, saya bersama jururawat menolak pengusung ke lift, meninggalkan Imran berdiri di tengah-tengah jabatan kecemasan yang bising. Dia mungkin belum sedar bahawa kejahilan dan kedegilannya sendiri telah menolak 2 orang ke ambang maut. Di Dewan Bedah, lampu menyala terang, udara terasa tegang. Di atas meja bedah, Maya terbaring tidak bergerak. Nyawanya hampir padam, disokong oleh pelbagai mesin dan titisan IV yang berselirat. Pendarahan rahim tidak dapat dikawal. Selepas keguguran, rahim tidak mengecut dan darah mengalir seperti air. Kami menggunakan ubat paling kuat untuk pengecutan rahim, mencuba semua kaedah konservatif yang mungkin, tetapi semuanya sia-sia. Selepas lebih sejam berhempas pulas, Profesor guru saya yang dihormati, yang mengetuai pembedahan, terpaksa membuat keputusan yang paling sukar. Dia memandang saya dan rakan-rakan sekerja dan dengan suara yang berat berkata, tiada pilihan lain. Pesakit mengalami gangguan pembekuan darah yang teruk dan atoni rahim sepenuhnya. Jika kita tidak segera membuang rahim untuk menghentikan pendarahan, kita akan kehilangannya dalam beberapa minit. Kami semua diam. Semua tahu bahawa ini adalah cara terakhir dan, walaupun tragis, satu-satunya cara yang betul untuk menyelamatkan nyawa. Histerektomi bermakna Maya akan kehilangan keupayaan untuk menjadi ibu selama-lamanya. Tetapi pilihan antara nyawa dan fungsi reproduktif terlalu jelas. Dr. Alia panggil Profesor. Pergi jelaskan keadaan kepada waris dan dapatkan kebenaran untuk pembedahan. Kita tak ada masa. Saya mengangguk menanggalkan sarung tangan dan keluar dari Dewan Bedah. Imran duduk di bangku menunggu, memegang kepalanya. Mendengar pintu terbuka, dia melompat dan memandang saya dengan harapan di matanya yang merah. Macam mana? Maya dan anak mereka selamat. Saya memandangnya tepat di mata dan dengan dingin. Jelas, seolah-olah membaca laporan perubatan, berkata, anak tidak dapat diselamatkan. Sekarang nyawa Maya sendiri dalam bahaya. Pendarahan tidak berhenti dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah pembedahan membuang rahim sepenuhnya. Setiap perkataan saya adalah seperti pukulan tukul di kepala Imran. Dia menggelengkan kepala dengan ngeri. Tak mungkin. Buang rahim? Kenapa? Kamu kan doktor. Mesti ada cara lain. Tiada cara lain. Potong saya. Ini keputusan konsilium. Awak mesti tanda tangan kebenaran pembedahan dengan segera. Setiap saat yang berlalu adalah satu lagi langkah menuju kematiannya. Saya menghulurkan borang kebenaran dan sebatang pen. Imran memandang borang itu, tangannya menggeletar dengan kuat. Menandatanganinya, dia secara rasmi menamatkan impiannya untuk menjadi bapa daripada wanita ini. Menandatanganinya, dia dengan tangannya sendiri merampas keibuannya. Menandatanganinya, dia akan tinggal bersama Maya yang tidak lagi mempunyai nilai baginya. Tetapi jika dia tidak menandatanganinya, dia akan menjadi pembunuh tidak langsung dan akan dihadapkan ke mahkamah. Dia terperangkap. Dia tiada pilihan. Keegoisannya yang mendalam akhirnya tewas di hadapan ketakutan terhadap tanggungjawab. Dia menjerit terdesak, merampas pen dan dengan kasar menulis namanya di atas kertas. Saya mengambil borang kebenaran itu dan, tanpa memandangnya lagi, kembali ke Dewan Bedah. Selepas itu, pembedahan berjalan lancar. Rahim dibuang. Sumber utama pendarahan telah dihapuskan. Maya telah diselamatkan buat sementara waktu. Dia terselamat tetapi membayar harga yang terlalu tinggi untuk kebodohannya dan kekejaman Imran.
Dan Imran, dia dengan tangannya sendiri menandatangani hukuman untuk masa depannya. Dan ini hanyalah permulaan. Kapal terbang ibu bapa mentua saya mendarat pada hari yang cerah. Cuacanya sangat berbeza dengan badai yang melanda jiwa saya. Saya telah mengatur jadual saya terlebih dahulu untuk menjemput mereka secara peribadi di lapangan terbang. Saya mahu menjadi orang pertama yang melihat mereka dan orang pertama yang menyampaikan berita buruk. Apabila kelibat yang dikenali muncul di balai ketibaan, saya bergegas ke arah mereka. Wajah saya sudah memakai topeng keletihan dan kesedihan. Mata saya bengkak, seperti orang yang tidak tidur beberapa malam. Alia, kenapa awak ada di sini? Kenapa muka awak macam ni? Ada apa-apa yang jadi ke? Ibu mentua melupakan kegembiraan pertemuan serta-merta perasan keadaan saya yang aneh. Saya tidak menjawab apa-apa, hanya menggelengkan kepala dan kemudian menangis tersesak-sesak. Saya merebahkan kepala di bahunya. Tindakan saya mengejutkan mereka. Mereka membawa saya ke bangku terdekat dan mula bertanya, "Apa yang dah jadi? Ceritalah. Imran buat hal ke?" Ayah mentua yang pendiam pun turut mendesak. Mengumpul semua kekuatan, saya mengangkat mata memandang mereka dan dengan suara yang tersekat-sekat mula bercakap, "Ayah, mak saya tak tahu macam mana nak cakap." Imran. Dan saya memulakan cerita saya. Cerita yang telah saya latih dengan teliti tentang bagaimana saya secara tidak sengaja mengetahui tentang perselingkuhan Imran, tentang bagaimana dia bukannya bertaubat, menyalahkan saya dan tentang bagaimana dia menghamilkan seorang rakan sekerja mudanya. Saya menangis dan bercerita betapa sakitnya hati saya, bagaimana saya mahu menyerah, tetapi diam-diam menanggungnya demi mereka dan keluarga, bagaimana saya bahkan cuba menjaga wanita itu. Saya fikir, kalau saya berlapang dada, dia akan sedar. Saya fikir, semua ni sebab saya tak boleh bagi dia anak. Tapi saya silap, Mak. Saya terduduk di lantai dan menangis. Semakin saya bercerita, wajah ibu mentua menjadi pucat. Kejutan digantikan dengan kemarahan. Apabila saya selesai, dia menggigil seluruh badan. Dia sangat mementingkan maruah keluarga dan memuja saya. Fakta bahawa anak emasnya melakukan perbuatan yang begitu memalukan adalah satu aib yang tidak tertanggung baginya. Celaka punya anak. Tak guna. Desisnya melalui gigi yang terkatuk. Matanya menyala dengan kemarahan. Sanggup dia seksa menantu aku. Dah ada isteri macam ni, masih nak cari perempuan lain. Dia menggenggam tangan saya dengan erat. "Sudah, jangan menangis. Mak ada. Mak akan tuntut keadilan." "Beritahu Mak, mana perempuan tu dengan Imran?" Saya sambil teresak-esak menjawab, "Mereka di hospital." "Perempuan tu baru keguguran. Dia dah jalani pembedahan. Padan muka dia." "Balasan Tuhan, jom kita ke hospital tu sekarang. Mak nak tengok sendiri muka perempuan yang berani hancurkan keluarga kita. Dan anak tak guna tu, Mak nak ajar dia cukup-cukup." Ibu mentua melompat. Wajahnya penuh keazaman. Saya tahu kemarahannya telah dibangkitkan tepat seperti yang saya mahukan. Dia akan menjadi lembing tajam yang akan membuka jalan untuk babak terakhir saya. Saya mengangguk, tergesa, mengesat air mata dan membawa mereka ke kereta. Kereta meluncur laju ke arah hospital, di mana badai sebenar akan melanda tidak lama lagi. Kami tiba di hospital selepas makan tengah hari. Koridor jabatan ginekologi penuh dengan orang. Saya membawa ibu bapa mentua terus ke wad di mana Maya sedang pulih. Imran duduk di situ mengupas epal untuknya. "Imran." Suara ibu mentua yang tegas membuatkan Imran terlonjak kerana terkejut. Pisau jatuh dari tangannya dan berdentum di lantai. Apabila dia berpaling dan melihat ibu bapanya serta saya di pintu, wajahnya menjadi pucat lesi. "Mak, ayah, macam mana? Macam mana boleh ada di sini?" Dia tergagap. Ibu mentua, tanpa menjawab, berjalan masuk dengan tegas. Dia mendekati katil, merenung Maya dan kemudian berpaling kepada Imran. Pang! Satu tamparan yang kuat hinggap di pipi Imran. Bunyi nyaring itu bergema di seluruh wad. "Anak tak bersyukur. Berani kau tanya aku macam mana aku boleh ada di sini? Tengok apa yang kau dah buat," jeritnya sambil menuding jari ke arahnya. Kemudian dia berpaling kepada Maya yang ketakutan di atas katil.
Satu lagi tamparan, kali ini untuknya. Kau pun sama, perempuan tak tahu malu, berani kau rampas suami orang, hancurkan keluarga orang. Wad itu serta-merta bertukar menjadi medan perang. Imran tergesa-gesa cuba menghalang ibunya. Merayu, "Mak, tolonglah jangan. Ini hospital. Kita bincang baik-baik." Maya selepas ditampar, menutup mukanya dengan tangan dan menangis. Kemudian, seperti binatang yang terperangkap, menjerit. Dia menuding jari ke arah saya. "Bukan saya yang salah. Dia yang bunuh anak saya sebab dia rahim saya dibuang. Mak Cik, dia doktor di hospital ni. Dia dah rancang semuanya." Jeritan Maya membuatkan semua orang di dalam wad terdiam. Malah Imran dan ibu bapanya memandang saya dengan curiga. Ini dia, saat yang saya tunggu-tunggu. Saya langsung tidak berasa gugup. Saya melangkah ke hadapan, berhadapan dengan semua orang. Wajah saya luar biasa tenang. "Saya cederakan awak." Saya memandang tepat ke mata Maya dan berkata dengan suara dingin, "Kalau begitu, mungkin awak boleh beritahu semua orang di sini siapa bapa sebenar anak yang awak gugurkan tu." Soalan saya umpama siraman air sejuk. Maya menjadi pucat dan mula tergagap. Imran berkerut dan menjerit, "Alia, apa benda kau merepek ni? Kalau bukan anak aku, anak siapa lagi? Anak awak." Saya tersenyum sinis. Senyuman saya penuh dengan racun. "Awak yakin? Awak yakin awak mampu ada anak?" "Encik Imran." Dengan kata-kata itu, saya perlahan-lahan mengeluarkan sebuah fail dari beg tangan, keputusan ujian yang telah disediakan terlebih dahulu. Bukan laporan palsu saya, tetapi keputusan sebenar ujian sperma. Saya telah mengambil sampel secara rahsia dari seluar dalam Imran dan menghantarnya untuk dianalisis di makmal yang boleh dipercayai. Saya membuka kertas itu di hadapan semua orang. Suara saya lantang dan jelas, mengatasi kebisingan di koridor. "Sila lihat semua. Ini adalah keputusan ujian Imran bin Razak. Kesimpulan, azoospermia, ketiadaan spermatozoa dalam air mani. Ringkasnya, dia mandul. Selepas kenyataan saya, udara di dalam wad seakan membeku. Perkataan azoospermia adalah seperti hukuman mati yang dijatuhkan ke atas kepala Imran. Dia adalah yang pertama bertindak balas. Dia berlari dan merampas kertas itu dari tangan saya." Matanya terpaku pada baris kesimpulan. Tangannya menggeletar begitu kuat sehingga kertas itu berkeriut. "Bohong. Ini palsu. Kau palsukan ni untuk perangkap aku," jerit Imran. Wajahnya menjadi merah padam kerana marah dan ngeri. Dia berpaling kepada ibunya, mencari sokongan. "Mak, jangan percaya dia. Dia buat ni sebab cemburu. Dia yang tak boleh ada anak." Ibu mentua, yang sebentar tadi penuh keazaman, kini kelihatan keliru. Dia mengambil kertas yang hampir renyuk itu dari tangan Imran. Dengan tangan yang gementar, dia membawanya ke matanya, membaca huruf demi huruf. Semakin dia membaca, wajahnya menjadi semakin pucat. Kemarahan yang ditujukan kepada Maya digantikan dengan ketakutan dan kekeliruan yang melampau. Saya pula berdiri dengan ketenangan yang menakutkan. "Awak boleh koyakkan. Yang asli ada pada saya dan salinannya disimpan di email. Kalau tak percaya, Jabatan Andrologi ada di tingkat bawah. Awak boleh pergi sekarang dan buat ujian lagi. Buktikan saya berbohong." Ketenangan saya semakin membangkitkan kemarahan Imran. Dia menjerit seperti binatang yang cedera dan tiba-tiba berlari keluar dari wad. "Ya, aku akan pergi buat ujian. Biar kau nampak, penipu." Sebaik sahaja Imran berlari keluar, pintu wad terbuka lagi. Tetapi kali ini bukan jururawat atau doktor yang masuk. Ia adalah seorang lelaki muda yang kelihatan angkuh, berpakaian jenama mahal dengan rambut yang digayakan. Saya mengenalinya. Anak Taikun dari siasatan Zul, bekas suami Maya. Maya, yang terbaring di katil, melihatnya dan menjadi lebih pucat. "Daniel, macam mana awak boleh ada di sini?" Dia tergagap. Lelaki bernama Daniel Tan itu langsung tidak memandangnya. Dia mencebik dan bertepuk tangan secara sinis. "Oh, semua dah ada. Tengah syuting drama ke?" Dia memandang semua orang dari ibu bapa Imran hingga saya, kemudian menghentikan pandangannya pada perut Maya yang kempis. "Dengar kata, masalah dalam perut kau tu dah hilang. Baguslah, kurang satu masalah." Kemudian dia menunduk secara dramatik kepada ibu bapa Imran.
Tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya tapi saya perlu perkenalkan diri. Bapa sebenar kepada janin yang telah hilang itu adalah saya. Satu lagi bom meletup di tengah-tengah wad. Ibu mentua terhuyung-hayang dan hampir tidak dapat berdiri, berpegang pada kepala katil. Daniel menyambung dengan nada menghina. Anak tuan-tuan dan puan-puan ni cuma orang bodoh yang masuk perangkap perempuan ni. Dia cuba tipu saya, kata dia mengandung anak saya dan nak peras ugut duit. Tapi rupa-rupanya dia main permainan besar. Cari orang bodoh macam anak tuan-tuan dan puan-puan ni yang beli rumah, bagi duit. Tapi saya patut berterima kasih pada dia. Dia mengangkat bahu. Sebab dia tanda tangan kebenaran pembedahan, saya dapat selesaikan masalah saya dengan bersih. Boleh dikatakan, dia dah bersihkan sampah saya. Tepat pada masa itu, Imran kembali. Dia tidak pergi membuat ujian. Sundai Inama. Mungkin dalam perjalanan dia sedar betapa bodohnya tindakan itu. Dia masuk ke dalam wad tepat pada masanya untuk mendengar ayat terakhir. Kata-kata itu adalah seperti pisau belati pada ego lelakinya. Mandul ditipu. Menjaga anak orang lain menjadi bahan ketawa seluruh dunia. Semua kebenaran yang kejam serentak menimpanya, menghancurkan kewarasannya. Matanya menjadi merah menyala. Ini bukan lagi kemarahan. Ini adalah kegilaan seorang lelaki yang telah kehilangan segalanya. Dia diam-diam meluru ke arah katil. Sebelum sesiapa sempat bertindak, dia menarik rambut Maya dan mula memukulnya tanpa belas kasihan. Kau tipu aku. Aku bunuh kau. Dia menjerit. Suaranya adalah campuran kesakitan dan kemarahan. Wad menjadi huru-hara. Jeritan Maya, cubaan ayah mentua untuk menghentikan anaknya, makian Daniel. Dan akhirnya bunyi sesuatu jatuh, ibu mentua pengsan dan rebah ke lantai. Tirai babak terakhir telah dilabuhkan. Pengawal keselamatan segera dipanggil untuk meredakan keadaan. Imran yang terus memaki hamun, diheret oleh dua orang lelaki tegap. Maya dengan rambut kusut masai dan muka bengkak menangis di atas katil. Ibu mentua dibawa ke wad sebelah. Di tempat kekacauan itu, yang tinggal hanyalah saya, ayah mentua dan Daniel. Ayah mentua dalam sekelip mata kelihatan 10 tahun lebih tua. Dia terduduk di kerusi dan mengeluh berat. Apabila keadaan sedikit reda, saya mendekati katil Maya. Melihat saya, dia menggeletar kerana benci dan takut. Saya membongkok dan berbisik di telinganya supaya hanya kami yang mendengar. Sekarang nampak tak perangai sebenar dia? Awak fikir dia sayangkan awak atau cuma anak dalam perut awak yang sepatutnya jadi waris dia? Anak tu dah tak ada dan dia pukul awak tanpa belas kasihan. Bukan saya yang buat awak jadi macam ni, tapi dia. Kata-kata saya menjadi pencetus yang meletupkan kesakitan dan kemarahan Maya. Ya, Imran mengabaikan penderitaannya, secara buta memilih kaedah rawatan yang berbahaya dan sekarang memukulnya dengan kejam. Semua kebencian Maya kini ditujukan kepada Imran. Di matanya terdetik kegilaan. Dengan kekuatan yang tidak dijangka, dia mencapai telefon di atas meja dan dengan tangan yang gemetar mula menaip sesuatu dengan pantas. Beberapa saat kemudian, video intim mereka dihantar ke kumpulan sembang kerja syarikat tempat mereka bekerja. Ia adalah satu tindakan memusnahkan diri, dendam terakhir seorang yang tidak lagi mempunyai apa-apa untuk hilang. Hasilnya tidak lama. Skandal seks itu menggegarkan seluruh syarikat. Pengurusan untuk menyelamatkan reputasi pada keesokan harinya memecat Imran dan Maya. Kerjaya yang dibina oleh Imran selama bertahun-tahun hancur menjadi debu dalam satu malam. Saya juga tidak berlengah. Pasain ana hula. Daen-daen ayah. Keesokan paginya, saya bersama peguam saya Zul memfailkan perceraian. Video perselingkuhan, penyata akaun bank mengenai pemindahan ratusan ribu ringgit ke akaun Maya, sijil cerai palsu, keterangan ibu bapa mentua. Semua bukti tidak dapat disangkal. Perbicaraan berjalan pantas. Mahkamah memutuskan bahawa Imran telah melakukan kecurangan yang serius dan juga secara haram mengurus dan mengambil harta sepencarian. Semua harta, termasuk 2 unit kediaman dan baki wang di akaun, diberikan kepada saya. Imran keluar dari mahkamah dengan tangan kosong, tanpa rumah, tanpa kerja, tanpa sesen pun. Nasib Maya tidak lebih baik. Kehilangan anak, peluang untuk menjadi ibu, pekerjaan dan lelaki yang diharapinya, dia akhirnya hancur.
Akibat kejutan yang teruk dan kesakitan fizikal, dia mula mengalami serangan tingkah laku yang tidak wajar. Dia kadang-kadang menangis, kadang-kadang ketawa dan meracau. Akhirnya, saudara maranya terpaksa menempatkannya di hospital sakit jiwa. Dua pengkhianat itu akhirnya menerima balasan yang setimpal. Selepas mahkamah, saya merasakan beban berat yang menekan saya selama beberapa bulan terangkat dari bahu saya. Perkara pertama yang saya lakukan adalah menjual unit mewah yang suatu ketika dahulu menjadi impian saya, tetapi telah menjadi sarang kotor Imran dan Maya. Saya tidak mahu menyimpan apa-apa yang mengingatkan saya tentang kenangan pahit. Unit itu cepat terjual. Sebahagian wang saya berikan kepada ibu bapa saya dan selebihnya saya laburkan dalam beberapa aset yang selamat. Hidup saya perlahan-lahan kembali normal. Di hospital, kerana saya telah mengendalikan kes rumit Maya secara profesional dan tenang, saya mendapat kepercayaan besar dari pihak pengurusan dan rakan sekerja. Beberapa minggu kemudian, Ketua Jabatan bersara dan sebagai pengiktirafan atas sumbangan cemerlang saya dilantik ke jawatan itu. Pada usia 35 tahun, saya menjadi salah seorang ketua jabatan wanita termuda di hospital. Ia adalah ganjaran manis untuk semua usaha saya. Beberapa bulan kemudian, apabila semuanya hampir reda pada suatu hari dalam perjalanan pulang dari kerja, saya melihat kelibat yang dikenali di pintu pagar hospital. Itu adalah Imran. Dia kelihatan lebih letih dan menyedihkan daripada kali terakhir saya melihatnya di mahkamah. Kurus, hitam, dengan pakaian lusuh. Melihat saya, dia berlari ke arah saya dan yang mengejutkan saya dan orang sekeliling melutut di kaki saya. "Alia, saya merayu, maafkan saya." Dia memegang pakaian saya dan menangis merayu. "Saya yang salah, saya bodoh. Hanya selepas kehilangan awak, saya sedar tiada siapa yang melayan saya lebih baik daripada awak. Tolong beri saya satu lagi peluang untuk mulakan semula. Saya akan buat apa saja untuk tebus kesalahan saya." Saya diam-diam melihat lelaki yang melutut di kaki saya. Lelaki yang pernah saya cintai dengan sepenuh hati. Yang bersamanya saya membina keluarga, menyerahkan seluruh usia muda saya. Tetapi kini, di dalam hati saya tiada lagi debaran, tiada belas kasihan, hanya kekosongan dan kedinginan. Saya melepaskan kaki saya dengan lembut dari tangannya dan sambil memandang tepat ke matanya yang berair, dengan tegas dan jelas berkata satu perkataan, "Pergi." Selepas berkata begitu, saya berpaling dan berjalan pergi, tidak mempedulikan tangisannya yang terdesak di belakang, tanpa menoleh sekalipun. Saya masuk ke dalam kereta baru saya, menghidupkan enjin dan memandu pergi. Saya memandu di sepanjang pantai dan menurunkan tingkap, membiarkan angin laut segar masuk ke dalam kabin. Langit musim panas cerah, matahari menyilaukan. Saya memberhentikan kereta di tempat yang sunyi dan mengeluarkan sekeping kertas terakhir dari beg tangan. Ia adalah keputusan ujian untuk penyakit kelamin yang saya ambil sebagai langkah berjaga-jaga selepas bercerai. Semua penunjuk adalah negatif. Saya tersenyum, senyuman yang benar-benar tenang. Saya bebas dari segi undang-undang, kewangan, emosi dan fizikal. Saya merenyukkan kertas itu dan membuangnya keluar tingkap, ditiup angin laut. Melihat jalan yang terbentang di hadapan saya tahu bahawa kehidupan baru menanti saya, bebas dan kuat. Saya harap kisah ini membangkitkan minat anda terhadap isu-isu sosial. Jika ia menyentuh hati anda, sila tekan suka, tinggalkan komen, kongsi dan langgan saluran saya. Mari kita bersama-sama menyebarkan tenaga positif dan melindungi cahaya. Terima kasih.